Tuan, saya ditahan di bawah Seksyen apa? Azam Baki dedakan kemunafikan Anwar Ibrahim. Adakah saya ditahan, Tuan? Tuan, saya tolak. Ini hak saya, Tuan. Ini hak saya, Tuan. Adakah saya ditahan, Tuan? Kita sembang tak, Tuan? Okey. Hadirin dan hadirat sekalian, selama ini SPM sering dilihat sebagai sebuah agensi penguasaan. Itulah Dijemput tak? Saya isi form tau. Saya isi form tau. Form buka tak dengan ni. Form buka form maksudnya everyone boleh masuk. Okey? Bila dijemput, ikut atur cara dan tata tertib Pertama, majlis. First, pertama, bila you dijemput, okey. you issue form. Okey. So you dijemput, you suppose ikut peraturan dan Baik. tata cara majlis. Okey. Apa yang you lakukan Okey. tadi, you tak ikut. You ikut Soalan tak tata cara? saya ke buat? Tak. Ha? Kenapa diri ke? Apa you nak USPRM aku takut? Ha? Tak, saya sabar. Faham? Ya, abang salah. Saya SPRM profesional lah, bro. Tak, dia promo saya tadi. Tiga aktivis belia yang ditahan selepas mengganggu ucapan Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki dalam sebuah forum integriti dibebaskan. Jadi, ini mana datang ke tahu? Kita pun saya telah mengatakan bagaimana pada rasuah ini jalani journey kita dalam memanggil rasuah hingga sekarang. Ini adalah tempoh yang pada saya dan tempoh itu dia menyatakan sendiri bagaimana rasuah itu berubah dalam pelbagai bentuk. Daripada mula kita ditubuhkan pada 1967, 1 Oktober 1967, di mana ketika itu lebih 10 tahun selepas kemerdekaan kita ditubuhkan, ini maknanya adalah titik tolak. Saya ke? Ha? Saya ke? Kawan-kawan semua tu? Ha, lepas tu bukan saya. Ha. Lepas tu awak bercakap di depan dengan media semua tu mengganggu majlis orang tengah Tak, bercakap. sekarang ni kawan awak yang sebelah saya tadi tu yang kata apa dekat saya, nak tangkap saya. Saya tak ada masalah untuk ditangkap. Nak ambil form saya bukan ambil isu lah. ditangkap. Tapi masalahnya apa? Dia kata saya yang You merancang. mengganggu Apa bukti? majlis orang. Saya duduk saja. Saya You duduk dijemput saja. tak? Saya isi You form tau. dijemput Saya tak? isi form tau. You Form buka dijemput tak dengan tak? ni. Form buka form maksudnya everyone boleh masuk. Okey? Bila dijemput, ikut atur cara dan tata tertib Pertama, majlis.